Nak tanya, kalau joint loan untuk beli rumah, contoh installment 2K, nanti dikira komitmen pada bank seorang 1K atau 2K seorang. Sebab mungkin akan buat loan lain juga. So, jawapan dia ialah 1K seorang. Kalau ada 3 orang, akan bahagi 3. Jika anda nak buat loan rumah tahun ini bersama pasangan atau family member, anda perlu tahu beberapa perkara. 1. Pastikan anda joint loan bila perlu sahaja. Jika tak perlu, guna satu nama sahaja. Lagi satu nama tu boleh simpan untuk buat loan lain. 2. Setiap orang ada 2 kotak untuk loan rumah dengan margin 90%. Jika kedua-dua anda joint loan, maka kedua-duanya hanya tinggal 1 kotak sahaja. 3. Joint loan rumah hanya buat dengan orang yang anda boleh percaya. Sebab jika anda buat joint loan dengan mentaliti yang orang yang anda nak joint loan tu akan bayar installment dan anda hanya pinjam nama, maka anda mungkin akan terjerat. Jika orang yang anda joint loan tu tak bayar, anda ada tanggungjawab untuk bayar bayaran angsuran tersebut. Kalau tak, nama anda juga susah nak dapat pinjaman pada masa hadapan. Yang paling teruk, jika hutang itu boleh buat anda bankrupt. Follow Melissa for more tips.